Nabi dah sebut mereka berpakaian tapi telanjang. Sekarang tengok, dah jadi trend. Relax lah. Ini style zaman sekarang. Ini paling aku suka. Anak akhir zaman lebih hormat kawan daripada mak sendiri. Mak ni menyibuk. Diamlah. Nabi kata fitnah akan tersebar macam api. Sekarang tengok, sehari 1000 video gosip. Sabar jap. Aku nak tengok drama orang. Nabi dah sebut, zina akan berlaku terang-terangan. Sekarang tak payah sembunyi pun. Kita modern, open-minded. Masjid sunyi, kelab penuh. Inilah umat akhir zaman. Aku penat lah. Tak sempat solat. Nabi kata, akhir zaman manusia berlumba-lumba kumpul dunia. Tengok sekarang, betul kan? Asal nampak kaya, aku buat. Aku suka bila orang jahil rasa diri mereka berilmu. Aku rasa hukum ni macam ni kot. Macam ni. Petanda bukan akan datang. Petanda dah keluar satu-satu. Kalau semua ni dah jadi normal, kau fikir siapa yang sedang menang? Dan siapa yang sedang ketawa?